Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Alright. Guys, macam ni Okey. Kita malam ni memang ada topik hebat iaitu tentang kita punya penjagaan kulit. Kita nak cerita pasal skincare. Dan malam ni kita akan bongkar rahsia tentang punca masalah kulit ni, dan kita juga akan kongsi apakah uh, bagaimana kita nak reset balik kita punya penjagaan kulit. Okey. Jadi um, seperti mana yang kita tahu ni, penjagaan kulit ni ataupun skincare ni adalah uh, is a global punya hal lah. Maksudnya uh, ramai tak yang dalam grup ni yang gunakan apa-apa bentuk skincare? Kalau ada yang gunakan skincare, tolong tekan satu dalam ruangan chat. Okey, alright. Terima kasih, Abang Ning. Okey, sekarang ni just nak sentuh sikit bahawasanya pasaran dunia untuk skincare adalah bernilai lebih kurang 136 bilion US dollar. Okey, dan dia akan terus berkembang. Jadi pada masa yang sama, uh, kita ni disokong oleh syarikat New Image dengan pelbagai produk penjagaan kulit dan juga penjagaan sel-sel dalam kulit ni yang unggul. Yang unggul, yang memang berkesan, yang semula jadi, yang selamat, dan juga uh, produk kita ni dikaji dan disediakan oleh para saintis. Jadi dari segi kerisauan tu insya-Allah dah tidak ada lah, dan produk-produk kita dijamin halal. Okey. Jadi untuk meneruskan uh, kita punya tajuk pada malam ni, di samping kita ada beberapa speaker-speaker hebat, jadi saya akan serahkan uh, mic kepada Cik Izwan untuk teruskan kita punya sesi pada malam ini. Dipersilakan Cik Izwan. Yes. Ya. Terima kasih Nach. Ya, sama-sama Cik Izwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Jia Hao. Sawadikap. Harapan saya semoga semua yang ada malam ini sehat walafiat hendaknya. Betul Nash, seperti kata Nash tadi. Ya, Kenapa yang? kita akan bongkar malam ini punca-punca serta cara untuk kita reset dari dalam dan luar. Saya nak bertanya, pernah tak perasan jeragat makin Apa jelas walau dah pakai skincare? Ya, itu bukan nasib itu bukan nasib, tapi itu adalah amaran penuaan sel. Itulah tajuk utama kita pada malam ini, iaitu amaran penuaan sel. Ya, pernah tak kita terkejut bila tengok cermin tiba-tiba nampak jeragat halus ataupun garis kedut yang dulu tak ada? Ramai orang fikir itu adalah biasa sebab faktor umur. Tapi sebenarnya jeragat dan kedut bukan sekadar tanda luaran, tapi ia adalah amaran penuaan sel dari dalam. Bayangkan bateri telefon kita yang makin lama makin cepat habis. Ya, semua orang pernah mengalami pengalaman ini. Bateri bila beli handphone, permulaannya memang bateri cukup power, tapi lama kelamaan bateri kita semakin cepat habis. Ya, kerana apa? Seperti juga tubuh badan kita, sel tubuh kita pun sama, iaitu bila diserang radikal bebas.
stres, pencemaran, kurang tidur, pemakanan tak seimbang, maka sel-sel kita akan jadi lemah. Jadi amaran penuaan pertama badan kita ialah sudah dibunyikan, bukan sakit jantung, bukan darah tinggi, tetapi jeragat dan kedut. Kalau perasan, puncanya ialah daripada dalam. Jadi malam ini kita akan bongkar kenapa jeragat dan kedut sebenarnya, iaitu tanda sel kita sedang rosak. Baik, saya nak bawa saudara semua 30 mata memandang. 30, 15 pasang mata memandang. Kulit adalah organ terbesar manusia. Perasan ke tak perasan? Kulit ialah organ terbesar manusia. Ya, dan kenapa kulit sangat penting? Kerana ia memberi image kepada seseorang, keterampilan, keyakinan dan juga kesihatan. Kita akan berasa malu untuk berhadapan dengan masyarakat sekiranya kulit kita tak sihat. Betul ke, Nas? Setuju. Setuju. Tepat. Ya? Okey. Jadi masalah biasa kulit yang kita hadapi ialah jerawat jeragat. Ya, blackhead, whitehead dan sebagainya. Kulit kusam, pigmentasi, penuaan awal iaitu kedutan. Kulit kusam ni biasanya kulit kekeringan, tidak lembap. Baik. Kulit cantik pastinya bermula dari dalam. Jadi bagaimana pemakanan kita, pengambilan air, masa kita tidur dan juga gaya hidup akan mempengaruhi kesihatan kulit. Peranan nutrisi yang kita ambil seperti protein, vitamin C, antioksida, kolostrum dan lain-lain juga akan mempengaruhi keadaan kulit dari dalam. Maka pentingnya keseimbangan hormon dan kesihatan usus pada kulit. Saya ulang sekali lagi, kesihatan usus penting untuk kulit. Yang ketiga, penjagaan kulit dari luar. Ini adalah rutin harian yang betul sekiranya kita menggunakan asas skincare yang betul untuk kulit kita. Contohnya cleaner, toner, moisturizer, sunscreen. Ini biasanya digunakan oleh perempuan lah. Orang perempuan lah yang biasa menggunakan. Jadi kesilapan kebiasaan berlaku ialah apabila menggunakan produk yang tak sesuai dengan keadaan kulit. Dan juga produk yang terlalu kasar. Jadi cara pilih produk mengikut jenis kulit adalah penting. Kulit kering, ini produknya. Kulit berminyak, ini produk dia, dan kulit sensitif ada produk yang tersendiri. Rawatan hingga ke tahap selular. Ini penting. Ataupun kita boleh sebut sebagai cellular repair. Pembaikian selular. Ini semua dari dalam, ya. Dan faktor yang merosakkan selular tidak lain tidak bukan ialah radikal bebas, UV, ultraviolet dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Antaranya merokok, minuman keras, tidur yang tidak cukup, sentiasa berjaga malam dan sebagainya. Dan ini membolehkan sel di dalam badan kita, sel kulit kita akan mati. Dan ianya bagaimana perlu kita rawat ialah seperti yang saya sebut tadi, iaitu cellular repair, ataupun kita nak baiki balik sel kulit kita yang perlu diganti apabila sel kulit mati tadi. Baik, ini disebut juga sebagai proses regenerasi kulit. Regenerasi kulit. Jadi peranan nutrisi tambahan ataupun suplemen penting. Antaranya adalah alfa lipid, antioksidan dalam menentukan pemulihan sel tadi. Masih ada juga teknologi moden, iaitu produk ataupun terapi yang menyokong kepada pemulihan dari tahap sel. Pendek kata,
kita perlu gabungan luar dan dalam, iaitu konsep inside out beauty diperlukan untuk membaiki sel-sel kulit tersebut. Jadi New Image International mempunyai produk-produk yang mampu mengatasi masalah kulit. Yang paling besarnya adalah Alpha Lipid Lifeline. Seperti yang saya sebut, saya ulang tadi, kerana usus juga, kesihatan usus juga penting untuk kulit. Kita ada untuk luaran, kita ada Beauty Bar ataupun Biorejuve. Kita ada Bee Venom. Bee Venom yang mana cara pembuatan produk Bee Venom ini cukup sophisticated, memang hebat pembuatan Bee Venom. Begitu juga kita ada serum, dan jangan lupa peranan yang kecil seperti aloe vera juga mungkin boleh membaiki perkulitan dari luar. Sementara dari dalam, kita ada produk yang hebat seperti Resmac. Ya, produk yang hebat seperti Resmac. Resmac ibarat hujan yang menyegarkan tanah kering. Ya, Resmac seperti apa lagi kita nak sebut, sebagai kunci yang boleh membuka pintu kepada kulit muda dan berseri. Kerana di dalam Resmac ada kandungan yang hebat yang boleh membuatkan sel kulit kita dipulihkan. Untuk lebih detail nanti, kita akan dengar penjelasan daripada Cik Nick di akhir live nanti. Sementara itu, kita akan dengar beberapa speaker yang akan menceritakan pengalaman mereka mengenai penggunaan produk-produk ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Tuan Naj. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, begitu padat, begitu berisi perkongsian daripada Cik Izwan kita ya. Terima kasih kepada Cik Izwan. Ya, pada masa yang sama sebelum saya menjemput sebelum kita menjemput speaker kita yang pertama pada malam ni, saya nak tambah sikit bahawasanya produk skincare New Image ni, ia merupakan satu-satunya produk yang mengandungi colostrum. Okay. Seperti mana yang kita semua tahu, colostrum ni dia adalah merupakan satu ejen growth factor, faktor pertumbuhan. Jadi ia akan memainkan peranan dalam pertumbuhan sel-sel kita. Okey, dengan itu saya ingin menjemput speaker pertama. Kak Mazna. Kak Mazna ada di talian, Kak Mazna? Ada. Sekarang. Sekarang? Kak Mazna boleh dengar? Boleh jelas? Nampak tak? Jelas. Jelas? Ya. Terima kasih Kak Mazna sebab inilah julung-julung kalinya Kak Mazna muncul di Zoom. Ya, terima kasih kerana meluangkan masa. Jadi sebelum kita teruskan, mungkin Kak Mas boleh bagi intro sikit tentang diri Kak Mas, asal dari mana dan sekarang tinggal di mana. Silakan. Saya dilahir di Pulau Pinang, tapi dibesar di Johor. Sampai sekarang saya ada di Kuala Lumpur lah. Tapi masa panjang saya adalah di Johor. Jadi tak ada banyak nak cerita Cik Naj. Ya Kak Mas, saya tahu. Saya dapat tahu bahawa Kak Mas pun pernah berada di Kelantan juga ya, untuk satu. Merata-rata. Okey, bagus. Okey Kak Mas. Apa dia Manik? Kelantan kat mana tu? Saya boleh saya jawab? Kelantan saya di Kota Baru. Wow, berapa lama di sana? Amba di sana lama. Sekolah di sana. Mobile school sampai Sultan Zainab. Subhanallah. Dia pandai kesik Kelantan, ada bunyi sedap pun. Tak dengar, boleh teriak sikit tak?
Tak dengar. Bunyi apa ni bagus, bunyi idgham tu masih okey. Apa tu Ni Kak Mas, apa tu ada ni kita Mina Selvi bagi tahu, dia kata cantik Kak Mas. Dia Kelantan juga tu. Dia Cak, koyak Kelantan ni. kurang dengar lah, kurang dengar. Apa tu ada orang cakap dalam dekat chat ni, Kak Mas dia kata so pretty Kak Mas, Selvi ni Ya cantik. ke? Kalau tak kerana Vietnam, gana gini. Tu dia tak dengar ataupun Selvi kecek Kelantan lagi tu. Tapi habis Boleh, boleh, boleh. Kak Mas Boleh habis sok emoh, boleh sok emoh. Kak Mas habis dia rasa lah sebab dia macam comel pun. Cuma nak tahu, kalau tak tahu boleh kena umur, boleh koyak umur. Apa dia? Apa dia? Boleh tahu umur ke? Umur boleh tahu tak? Alah, tak, itu tak ada masalah. Apa tadi? Umur saya 75 tahun. Subhanallah. Wah, 75 tahun. Wow. wah. Kita harap kita panjang umur sampai 75 dan kulit kita jadi macam ni juga. InsyaAllah, insyaAllah kalau disental dengan Venom tu. Subhanallah. Share sikit Kak Mas. Share sikit Kak Mas. Pengalaman Kak Mas guna macam mana tu? Apa produk dan macam mana Kak Mas guna? Kuat. Tak dengar lah. Macam mana Kak Mas guna produk ni? I think quite religiously kan Kak Mas guna kan? Yes, Boleh share, religiously boleh from share the sikit day. tak? Dari hari pertama keluaran apa ni produk ni, um, saya berjumpa dengan adik saya. Dialah yang memperkenalkan produk ni. Saya cuba sampai sekarang. Wow. Sampai sekarang saya siram dia di apa ni, siram tu datang kemudian, tetapi saya pakai Venom tu saja, and then bila serum tu keluar baru saya sambung, tak putus sampai sekarang. Wow. Pigmentation tak ada, uh, uh, rasalah, sepatah orang Melayu katakan, kita rasa bila kita pegangkan kulit kita bergetah. Yes. Lembap. Memang tak dinafikan. Habis tu termasuk dengan aloe vera cream. Boleh katakan saya mandi dengan benda tu tiap-tiap malam. Ni tak bohong. Ini cakap yang benar kan? Yang benar. Wow, Kak Mas. Kalau tak percaya, tanyalah moderator tu. Dia selalu jumpa saya tau. Kak Mas ni kakaknya, untuk pengawan semua, Kak Mas ni kakak Abang Naj kita. Dan juga Kakak bukan. Abang Naj kita. Bukan kakak saja, kakak Arabi pun sekali. Kakak Arabi ada juga. Yes, kakak Arabi juga. Kerana dia orang lah saya dah bercampur aduk dengan awak semua kan? Alhamdulillah. Kak Ap- Mas, bagusnya Kak Mas masih guna sampai sekarang produk ni. Ya, cuma saya tak puas hati itu sebab dia tak lanjutkan dengan kosmetik dia kan. Kalau ada macam Itulah. foundation and cream yang lain kan. Blusher ke kan? Even eye makeup pun I tak ada sangat lah. I penting dengan kulit dia. Betul. Kak Mas, Tapi Kak Kak Mas, Mas Kulit tu amazing lah. mesti. At 75, you macam ni. I Kak Mas, memang teruja sangat. boleh tanya sikit Kak Mas? Ya. Pada awalnya macam mana Kak Mas boleh terjebak menggunakan B-Venom dan juga serum tu? Apa sebab dia? Apa punca dia? Sebabnya Arabi. Okey. Permulaan saya guna itu kan. Ya. Maksud awak begitu ke? Maksudnya adakah kerana kulit kering ke? Tak ada. Ada Kulit saya ni masalah kulit kulit? combination tau. Saya tak ada masalah.
Okey. Tetapi saya nak cuba kan, ramai orang nak memperelokkan kan rupa dia. So saya cubalah sikit, cuba. Masya Allah, tabarakallah, nak buat macam mana? Ya. Dia menyelah. So saya sambung aje lah. Oh. Macam kita orang ni dah Saya tak terlambat lah peduli kot tengok guna. jenama-jenama yang lain lah, you know. Eh, Kak Mas guna sampai sejak daripada umur ini 35 tahun. Kak Mas start guna guna apa? umur berapa Kak Mas? You mean guna Venom? Yes. Ya. 35 Sejak tahun. sejak dia keluar di market ni lah. Terus Arabi introduce dekat saya. Oh. Is it in 2015 eh? 2015. Bila I become masa saya jadi member. Ahli. Okey. Ya Arabi pun kena recommend dekat saya lah. Saya pun nak pakai juga. Rina ada kat sini tak? Ada? Ada. Rina lah yang sental. Bukan, Rina yang bawa produk sental PPI kat rumah I. Ya. Rina tak ingat. That was, masa tu 2015. Sekarang 10 tahun dah tak tengok Rina tau. Oh, 10 tahun lepas. Ya ke Kak Mas? Yes. 10 tahun. Baru semalam I bersuara dengan you kan. Dan terkejut tengok Kak Mas. Bila jumpa I dah. Macam ni lagi. Kan? Itulah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Memang for 75 kedut pun tak nampak lah. Tak adalah nampak tegang lagi lah you punya skin. Ya ke? Terima kasih lah. Nak buat macam mana kan? Syukur Alhamdulillah je lah. Kak Mas. Kak Mas. Ya. Okey, nak tanya sikit. Apakah tentang serum dengan Venom ni yang Kak Mas suka sangat? You mean yang mana satu I suka atau dua-dua yang Kak Mas pakai tentang produk tu? Apa yang Kak Mas suka? Apa yang Kak Mas suka pasal produk ni? Sebab dia tak berminyak. Dia tak berminyak. And jelas tau dia punya result tu kan. Puas hati lah. Puas hati. Tapi I tak ikut peraturan tau. Dia punya instructions tau. I ikut menyesuaikan diri I tau. Kalau I rasa certain parts tu nak kena pakai lebih, I pakai lebih. I bubuh lebih pada mata tau. Pada mata. And then the rahsianya bila kita pakai tu kan, kita kena belajar the points of the face tau. Macam mana tu? You dengar tak? Dengar. Macam mana tu? Kita punya eye tu kan, atas sikit pada ibu. That is point, you know. That is very good to enhance the circulation for your eyes. And then the forehead tu is good for circulation. So it gives you, katalah you push it up and then you push it to the side like a T on your forehead using that serum and the cream tu. That will, orang kata, massage your lungs and then gives you good air, you know, into your vessel, and then it goes up to your face, and that helps a lot. And after that, under the cheeks, you know, and then after that, you slap your what? Leher, dagu. Your chin. All that gives you circulation to your inner organs. It stimulates. When it stimulates, the blood goes beautifully onto your face, and then it enhances. Then you go radiant. Last but not least, after the cream application, kita exercise muka kita, kita jelan, kita kata jelir lidah kita 20 kali
sejauh mana kita boleh keluarkan untuk massage kita punya ni, kita punya rahang kita tau. And then tiba-tiba kan you tak percaya, you cuba tu, and then you rasa telinga you hangat tau. That gives a circulation to your whole head system. And that is good for the skin. It's all about the massage as well. Okey, Kak Mas. Ya. Soalan terakhir, Kak Mas. Okay. Ya, ini siapa? Naj. Naj. Suara dah lain lah dengar. Itulah selepas tengok wajah Kak Mas, suara pun jadi lain. Masya Allah. Kak Mas. Kak Mas. Sebelum berakhir, ada apa-apa tips ke atau nasihat ke untuk dari segi penjagaan kulit? Silakan. Tak. Nasihatnya tak panjang ya. Kata-katanya amat pendek. Biarlah ada hati dalam taman. Okey, itu. Biar ada hati dalam biar ada taman dalam hati. Macam mana? Apa tadi Kak Mas cakap? Biar ada taman dalam hati? Biar ada taman. Bermakna sifat kita kena selalu gembira. Kan? Awet muda kan? Yes. Dan bersyukur. And then pemakanan kita, macam tadi betul. Awal tadi kan, siapa yang cakap tadi awal tadi kan? Pemakanan kita. Betul. Semua tu datang dari situ. Baru dah terserelah kan? Betul tak? Betul. Setuju sangat Kak Mas. Lengkap tak? Lengkap apa dengan urutan sekali kan? Cara urutan nak pakai BBNM semua tu dah tunjuk. You have, you kena tengok apa tu dia punya on the facial points. You just tackle on that, you don't have to massage the whole face. Tak payah nak massage the whole face. You just go to the points, you stir the points tu kan, and then you can feel T-zone. Come the blood rushes. Betul. Macam kita punya telinga pun. Kita punya telinga is connected to kita punya face. Jadi kan kalau kita massage kita punya corners of the telinga tu kan, that one tackles kita punya face part lah, So that you don't sag easily. Semua orang akan tua, tetapi kan biarlah tua tu lewat sikit kan. Boleh melambatkan penuaan. And then always be happy lah. Moderator dengar ya, kena happy. Dengar tu moderator. Kena happy. Kita happy dapat Kak Mas join dalam Zoom malam ni Kak Mas. Memang happy sangat Kak Mas dapat join. Nak selalu pun tak apa. Suka sangat. Kak Mas dah bagi kalau green nak light selalu tu. pun tak apa. Jadi bagi saja topik. Okay, wah. Bagi je topik and then I boleh ni. Kan? Dengar tu moderator. Bukan kira umur saja, pengalaman. Yelah macam Cik Arabi cakap selalu bersyukur kan Kak Mas. Selalu bersyukur. Oh ya, itu mesti. Itu dah wajib. And selalu senyum lah. Senyum selalu. Ya betul. Okay, terima kasih banyak Kak Mas atas perkongsian ya. Nanti satu hari kita semua berjumpa ya. InsyaAllah. Yes. Boleh. Okay, terima kasih banyak. Thank you Kak Mas. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Selamat berjaya semua ya. Terima kasih Kak Mas. Waalaikumsalam. Selamat berjaya. Okay, terima kasih. Okay. Selamat malam. Malam Kak Mas. Okay, seterusnya. Selamat malam. Seterusnya kita nak menjemput speaker kita yang
menggunakan produk-produk skincare New Image ni, tak lain tak bukan, boleh saya jemput Selvi. Selvi ada? Ada. Apa khabar Selvi? Baik. Okey, sihat ke? Okey lah. Sikit throat saja sikit. Okey, tak apa, tak apa. Orang So, baru balik India. Baru balik India ni. Ya, seminggu. apa Baru ni, adik. Selvi, siapa perkenalkan produk New Image Skincare kepada Selvi ni? Tak lain tak bukan Kak Jah. Oh, Kak Ja. Okey, okey. Dan juga, apa tu, produk yang mana yang Selvi guna sekarang ni? We guna serum Mhm. dan dengan bee venom. Yang spa bar tu pakai juga ke, Selvi? Pakai tapi jarang. Tak Hmm, sempat kadang-kadang. ya. Namun, Hmm. namun dengan serum dan juga bee venom Ya, tak tu, tinggal. Tak tinggal. ya, boleh nampak perubahan ya, transformasi wajah Selvi dalam gambar. Nampak Hmm. sangat-sangat jelas. Macam Kak Mas cakap tadi, kita pakai kan, kita urut kat mata kita, muka, tu semua memang kita. Sebab dia memang tak berminyak. Hmm. It just like macam soft punya things. You just pakai gitu je. Just tarik. You just buat aje. Memang best. Hmm. Okey. Pada Selvi lah Selvi. Pengalaman Selvi mula guna tu, apa perubahan yang ketara yang Selvi nampak pada wajah Selvi? First tu dia macam-macam muka V ni dia tak balance. Kadang kering, kadang over berminyak. Jadi dia sebab kita punya environment lah. Kita makan semua menyebabkan benda-benda ni lah. So masa we guna mula-mula tu of course lingkaran kat mata tu. So kalau we guna banyak dekat situ tu perubahan yang first nampak dekat sana. Hilang ke dia punya Dia eye hilang. bag? Eye bag tu bukan eye bag je. Yang kita kata line tu kan. Kita Oh. kata kalau kita umur naik ni, dia line tu dia cepat nampak. Sekarang kalau kita senyum ke dia ada just two lines. Tapi kalau selepas kita guna ni, dia berkurang banyak. Faham. Okey. Dia kurang. Dia just boleh nampak waktu kita senyum. Siapa senyum pun mesti ada line. Tapi kalau kita ngomong kita ni memang orang kata dah nampak dah satu line, dua line. Tapi yang kita hilang. Makin hilang. Yes, dia hilang. Hilang terus. Memang Yes. Dengan tambah dengan makan resmek itu, tak payah kata lah. Eye bag tu Lagilah. tak ada lah. Tak ada, Dalam tak ada. air Dah pula. tiga. Dah kempek dah semua. Orang tanya, awak ni betul ke? Betul dia. Hmm. Dan juga, Selvi. teruskan Kak Rina. Tak apa. Teruskan. Orang tak percayalah dengan umur Selvi kan. Selvi Yes. 40 berapa? 8. 48. 48. Oh, ingat anak Hmm. dara kan? Yes. Semalam pun, I kan musim temple. Semalam pun ada yang lady 30 lebih I think. She tengok semalam, datang dia peluk. Kak, makin tua, makin cantik lah. Muda lah muda. Aduh. Kan? Nampak perubahan. Tapi Dan- Kak Mas memang hebat lah. I admire Oh, her. memang best. Oh my God. Like English dia. Orang putih. Mak Saleh comel lah. Tengok adik dia pula. Siapa adik dia? Yelah. Adik dia yang Fast nama look. Arabi tu. Tengok Cik Rabi tu. Selvi, Yes. nak tanya sikit dalam gambar tu, yang baju biru yang mula-mula makcik tu. I tak tahu dah. Tu siapa dia? Tu mak saudara ke? Tapi Selvi, Yes. sejujurnya lah, saya selalu juga pergi ke kedai Selvi. Ya. Satu masa tu sebab lama tak pergi kedai, tiba-tiba satu hari pergilah ke kedai Selvi dengan isteri. Jadi bila daripada jauh kita tengok, pakai pekerja baru pula ke kedai ni.
Pakai Rupa-rupanya pekerja baru tu Selvi. Allah. Oh. Oh. Memang berbeza sangat-sangat. Hmm. Tengok tu. Betul. Semalam pun ada relatif datang. Gaduh dengan V pula dia pula dah. Sampai dia suruh buka emas. Dia ingat anak. Aduh, letih lah V. Bukan emas. V pakai emas dekat kedai. Lepas tu dia pun borak lah datang nak tanya khabar je pasal ada relatif anak dia nak kahwin. Dia datang tanya lah ada kena ke apa semua. V pun nak cakap je dengan dia. Dia betah tu macam bengong je betah tu. Dia macam berkeruk. Kejap tu baru dia tanya. Dia tanya dengan anak. Siapa ni? Ni mak mu kau siapa ni? Aku ingat kakak mung tadi hidup kecek. Apa kecek gini? Allah. Baru Kata tahu mak. kita tu. Baru tahu kita. Sihat aku dia tanya gini mana gini. Okey lah. Dia pejak tu dia pergi lah. Tengok orang dah bertukar dah. Anak ke mak. Yes. Yelah, dia ingat kau makcik kerja biru tu kat tepi tu. Kena dengan makcik tu. Kena ke makcik tu. Aduh. Selvi. Yes. Rutin Selvi gunakan serum dengan B-Venom tu macam mana? Rutin Pagi harian? malam. Pagi malam selepas mandi. Selvi gunakan serum dululah. Yes. Dan juga selepas tu baru apply B-Venom. Sambil pakai serum semua tu dalam mulut tu Resmac. Boy. Betul. Sambil pakai ni semua dalam mulut tu Resmac lekat. Memang mesti ingat pakai ni Resmac dalam mulut pagi. Walau. Mak dalaman luaran terus. Luaran dalaman terus. Gitu. Siapa ya je. Siapa je komen ke kata apa tak cara dah. Saya ni je. Jimat masa. Sibuk lah orang seumur dia tu. So Selvi, kalau diambil kira daripada awal guna produk ni, dah berapa tahun dah Selvi amalkan? We pakai 3 tahun dah. Dah 3 tahun lebih dah. So. Banyak beza Selvi. Macam Abang Nik kata lah, yang makcik yang baju biru pun dah macam dah tak ada dah dalam gambar ni. Selvi ada apa-apa yang Selvi nak kongsi lagi Selvi tentang produk skincare kita ni? Bagi V is the best lah. Dia tak ada chemical, dia tak ada apa. Dia natural je. You just boleh pakai bila-bila je waktu you nak. You rasa saggy ke apa ke muka you rasa macam ada rasa tak sedap ke. Tak puas hati lah muka aku ni. Pakai je, tak ada apa, tak ada hal. Dia memang soft. Tak rasa apa-apa. Dan tekstur dia pun ringan kan dia punya tekstur? Yes. Okay, Selvi. Terima kasih banyak Selvi atas perkongsian Selvi. Ya. Okay, thank you. Okay, Selvi. Okay, seterusnya kita nak menjemput Pak Ku. Pak Ku ada tak? Pak Ku. Assalamualaikum. Pak Ku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tu. Ya. Pak Ku. Suara saya. Pak Ku. Okay, kita nak cerita sikit pasal Resmax ni sebab Pak Ku memang orang kata apa pengguna tegar Resmax. Jadi, apa tu perbezaan yang Pak Ku rasa sebelum dan selepas guna Resmax? Perbezaan saya guna tu permulaan diperkenalkan oleh Cik Zakri lah. Ya. Apabila saya guna tu, saya minum permulaan lah. Sebab saya ada gastrik yang kata nak ketika pun tak lah. Tahap 2 lah kira gastrik tu. Bulan puasa, hujung-hujung ataupun pertengahan bulan puasa memang tak boleh nak puasa. Puasa hot. Lepas tu last sekali minum Resmax 1 paket.
Rasa perubahan tu adalah sebab minum satu paket tu, satu sachet, orang kata keluar angin. Biasa jarang kalau suplemen lain nak keluar angin. Mhm. Uh, Lepas tu apabila saya dapat tahu Restmate ni boleh sapu kat muka. Oh. Boleh sapu kat muka. Apabila saya sapu, tapi saya sapu waktu nak tidur lah. Sebab Mhm. waktu tidur ni waktu rehatkan badan. Apabila kitaran masa kita nak rehat badan tu, waktu tu dah badan kita bekerja untuk dalam organ badan ni dia akan bekerja lah untuk rehatkan mana organ-organ yang itu penat kan. Ya, ya. Waktu saya sapu, saya susupkan, baru saya cuci balik. Hmm. Cuci balik, Aha. dia macam mana? Teruskan. Bila cuci balik, waktu saya amal sambil minum, sambil sapu. Saya amal setiap hari. Saya amal, Sapu kat muka? sapu kat muka. Restmate? Oh ya Lepas tu, ke? Habislah malam ni. saya sapu tu ada satu kali, ada kes lah dengan kawan saya ni. Sebab dia berhutang dengan saya. Saya minta dengan dia. Minta-minta, dia tegur lah saya. Kau ni duduk berkurung dalam rumah ke tak buat kerja ni? Kenapa saya tanya dia kenapa? Kau nampak lain. Kau nampak putih daripada biasa. Oh. Tu. Satu lagi, saya rasa kulit muka ni jarang berminyak. Selalu dulu berminyak. Lepas tu satu kulit muka ni saya rasa lembab lah, basah. Yang satu lagi saya boleh beritahu, apabila saya sapu muka, duduk bawah cahaya matahari ni, dia tak akan samban kulit muka yang luar. Dia akan menyerap cahaya matahari ni ke dalam. Bermakna maksud saya tak samban ni macam tak terbakar kulit luar. Wah. Bila tak terbakar, kita akan tahu apa ni, dia punya sinaran UV tu, dia menyerap ke dalam, bukan menyerap ke luar. Dia akan kata makin gelap, tapi semakin putih. Apabila saya sapu kat muka ni, semakin putih. Dia macam tu. Dia berfungsi sebagai sunscreen tu. Dia macam ada perubahan lah. Sebab saya pakai tu, saya tak tahu juga. Tapi ada yang beritahu. Restmate ni boleh amalkan untuk kulit muka juga. Habislah malam ni pakai sapu belakang dalam malam ni. Restmate pula. Satu lagi, ada customer saya, dia tanya saya. Saya suruh dia, masa tu dia kena suspek dengue tak silap. Saya pergi jumpa, saya jual satu sachet, dua sachet kat dia, so dia minum. Malam ni dia minum, esok dia sepatutnya kena ambil darah untuk ujian makmal lah, untuk mengesahkan dia suspek dengue. Tapi tak jadi nak ambil darah. Lepas tu apabila saya cerita macam ni, puan ada tak sapu kat muka? Tak ada. Ada lagi satu tak Restmate? Ada. Nanti puan sapu. Kenapa? Nanti buka tu tegang. Lepas tu jadi kulit jadi merah putih balik. Lepas tu dia tegur saya. Oh patutlah muka putih. Lengan hitam. Paku. Macam mana dengan gastrik tu? Masih ada ke sekarang gastrik? Gastrik tu dah berkurang lah. Sebab kadang-kadang saya dulu kursus dari Dewan tu. Kursus Jabatan Pertanian lah. Tapi itulah. Kadang-kadang nak buang angin tu,
Rasa segan pula dari dewan. Tambah pula aircon. Masa tahan lah. Sampai kat luar. Baik. Kentut memang kentut terus. Ha, itu Tapi memang perubahan. Lega tapi lah. tapi pokku menggunakan resmek saya tak panggil cara salah, tapi saya nak sebut sebagai kreativiti lah penggunaan resmek tu. Cumanya dia punya fungsi sebenarnya, fungsi resmek ini dari dalam sebenarnya. Dalam masa yang sama juga dia boleh menyokong kesihatan penghadaman, gut health. Boleh juga meringankan gastrik pokku sebenarnya. Kalau pokku consume cara minum. Tapi oleh kerana pokku menggunakan daripada luaran sahaja, maka sebab itulah gastrik masih ada lagi. Pokku minum juga. Pokku minum. Minum pun. Minum juga. Okay, pada waktu juga kat luar. Bahwe. Ya. Pokku pentingkan kecantikan sekarang. Ya. Oh, tapi saya minum satu sachet. Lepas tu habis satu sachet malam saya tu sapu kat muka. buat. Dia meresap masuk pokku. Meresap. Memang meresap. Kita akan rasa tegang kulit muka. Kita rasa muka. Dalam 10 minit tu dah rasa lah. 10 minit tu dah rasa tegang. Dekat orang Pasir Mas, Kampung Cincin Tinggi. Dia tak percaya. Saya cabarlah dia. Cuba ambil sikit, sapu dekat dahi. Dia cakap, "Uish, biar betul. 10 minit dah rasa tegang." Tu saya cabar dia. Tapi dia tak. Saya dah nak jumpa dia pun, dia tak nak lah. Sebab, yelah, saya pun kerja tak tentu tempat kan. Banyak tempat saya pergi. Sebab saya kerja bawah HSB, Air Kelantan ni. Susah nak jumpa dengan dia. Kena beli 2 kotak lah pula. Satu untuk makan, satu untuk sapu muka. Saya nak sapu muka malam ni. Boleh. Tapi alhamdulillah, setakat saya amal ni, ramai yang terkejut. Yang perubahan daripada muka dengan tangan ni berbeza. Ada orang tanya tu pokku. Kalau sapu muka, semut tak ketik ke? Tak ada. Saya sapu kat muka ni, saya tidur tak ada pun semut yang kata datang kat muka, kat telinga tak ada. Lepas tu dekat beg yang saya letak dalam beg tu, tak ada pula semut datang pun. Biasa saya nak pergi test untuk orang, untuk dia cubalah. Dalam Tupperware tu saya tak resmek. Tak dalam Tupperware tu mesti. Biasa kalau benda manis ataupun manis masam, mesti semut datang nak nak makan apa semua kan. Tapi alhamdulillah tak ada. Memang tak ada. Dia bukan kata manis gula. Dia manis buah-buahan, jarang nak ada buah-buahan yang kata semut datang manis makan. Inulin. Manis tulin dia tu Inulin. Dia tak ada lah. Kan datang. Itu yang saya tak bodohnya tu. Kalau orang lain ada orang tegur, semut tak datang. Tak ada lah. Tanya, ramai yang tanya. Saya sapu kat muka, semut tak datang. Tak ada. Memang tak ada. Alhamdulillah. Setakat saya sapu ni, banyak lah perkembangan yang kata muka tu jadi, orang kata kena cahaya matahari pun, dia akan lebih cerah lagi. Bukan kata lebih gelap. Faham. Rasa malam ni ramai yang sapu. Betul. Ramai sapu malam ni. Yang saya tahu adalah terdapat raspberry itu yang membuatkan putih kulit muka tu. Betul. Raspberry raspberry banyak khasiat dia dalam tu. Betul.
Banyak yang raspberry ni jantung, buah pinggang, lepas tu dari Betul. segi sel-sel kulit tu, orang kata yang luka dalam, baik pulih balik. Ada Itu yang pengguna ada macam ni. ada pengguna pokku yang duduk dekat mana tu, sempadan tu. Aha. Dia punya cerita macam mana bila dia guna Rasmax tu, pokku? Dia punya cerita macam ni. Permulaan saya dah bagi cuba kat dia. Pada permulaan tu saya bagi satu sudu. Lepas tu dia cakap, "Bang, saya demam ni bang." "Oh demam. Tak apa, minum je. Minum. Jangan minum air masak dengan jangan minum air panas dengan air suam." Saya cakap kat dia. Lepas tu macam ni lah, bang. Bagi saya dua secet. Hari tu ambil 2 secet. Ambil 2 secet, saya tanya esokan hari. Saya tanya dia, macam mana bang? Okey, ada perubahan. Demam pun dah berkurangan, dia cakap. Lepas tu saya tanya dia, "Bang, betul ke nak satu kotak ni?" Saya bawa 2. Yang dah apa ni, satu secet dalam kotak tu kan, yang dah buka tu satu. Yang belum buka lagi, memang satu saya bawa. Mula dia nak ambil yang satu secet. Tapi saya tanya, "Bang, ini harga sekian-sekian macam ni. Yang ni harga macam ni. Mana lebih jimat bang?" Dia fikir-fikir balik. Ambil satu kotak je lah. Yang ambil satu kotak. Dia bagi kakak dia. Dia pun minum. Kakak dia tu minum satu secet. Alhamdulillah. Kakak dia puncanya, dia ambil satu secet tu, puncanya saraf. Dah lama dah. Rasa sejak PKP rasanya. Dia ambil. Lepas tu minum satu malam. Esok kan bangun. Tak ada pun sakit. Dia cakap. Perubahan dia satu malam ni. Dah ada nampak kesan. Macam dia pula, pinggang dia sakit. Dia kerja mengecat rumah. Itulah sekali. Dia punya tu ada perubahan lah. Daripada segi pinggang dia tu tak rasa sakit. Selalu bangun awal lah. Badan dia rasa ringan. Itu dia rantau panjang lah. InsyaAllah akan meluas lagi lah ke Pasir Mas. Dekat kampung, lupa lah kampung apa. Itu racing. Punca daripada racing. Saraf juga. Faham. Saraf. Itu punca daripada racing. Dia sampaikan nak jalan tu bertongkat. Saya dah bagi cuba satu sudu itu. Dia cakap nanti saya cuba beli lagi dalam 2-3 secet lagi. InsyaAllah tengok macam mana. Sekarang dia amalkan suplemen lain dulu. Dia tak berani lah nak minum lagi. Campur. Tak apa. Campur. Tak apa. Saya cakap kata kalau ubat hospital tak ada masalah. Kalau yang suplemen lain, alam lah. Sebab saya pun tak tahu juga. Dia sekarang tengah jalan pun macam tak boleh nak jalan betul-betul. Kadang-kadang duduk dekat meja makan tu sambil berjalan pegang kursi. Itu saraf yang teruk sangat lah. Sarafnya tu. Abang dia pun sampaikan meninggal kerana cucuk vaksin. Sebab tersilap vaksin jenis AstraZeneca. AstraZeneca. Yang dia punya sekarang Pfizer. Yang last Pfizer. Pfizer ni makan masa lama lah. Kalau AstraZeneca ni dia kesannya cepat lah. Tapi itulah saya. Soalan terakhir saya, Pokku. Okey. Bila sapu di muka tu, Pokku,
berapa lama kita boleh rasa dia punya kesan kita rasa tegang kulit muka tu semua. Berapa lama? 5 minit, 10 minit, 15 minit? Rasa tegang tu dah 10 minit je. 10 minit. Oh, instant result. Itu saya rasa boleh guna. Benda ni boleh disapu terus kepada sesiapa saja yang kita jumpa sebagai orang kata apa ni? Oh, result segera. Result segera. Bagus tu. 10 minit. Cepat tu. Memang cepat. Kita akan rasa, rasa sendiri, apabila sapu tu, betul ke ni? Rasa tegang. Tapi cuma kalau macam saya boleh beritahu, kalau kaum perempuan, dia hormon untuk putih tu terlalu cepat. Kalau lelaki ni lambat sikit lah. Sebab dia tak ada hormon pemutihan muka tu. Macam saya nampak perubahan dalam 3 minggu lah. Dah nampak dah putih. Apabila dia berjemur cahaya matahari, akan nampak lah. So biarkan dia kering macam tu ke bilas dengan air? Kita nak tidur tu, sebelum nak tidur, sapu, tu biarkan macam tu. Besok pagi baru bilahkan air. Dia macam tu. Sebab dia akan menyerap kulit ni untuk buat kerja. Sebab tu saya kata, kalau kita tidur ni, badan kita akan rehat. Organ-organ kita yang buat kerja. Yep. Alright. Terima kasih. Sapu. Pokku, terima kasih banyak Pokku. Sama-sama. Kita ada belajar ilmu baru. Boleh sapu. Habislah stok. Itulah. Dan Pokku pun kreatif macam Abang Izzuan cakap. Kreatif cara aduh, terima kasih ya Pokku. Sama-sama. Okay. Apa kata kita lanjutkan aja perkongsian testimoni ni. Mungkin kita boleh jemput Lin Nasir. Lin Nasir ada Lin? Ya, Banash. Assalamualaikum, Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, difahamkan bahawa Lin Nasir ni antara pengguna tegar jugalah skincare kan? Ya, Banash. Ya, dan yang sekarang ni tak putus daripada awal guna hingga sekarang ni adalah Spaba, Biorejuve. Ya, betul. Kongsi sikit pengalaman Lin. Okey, pengalaman Lin guna skincare ni sangat positif. Rasa sangat positif. Sebabnya masa kesan minggu pertama kita guna waktu tu guna skincare ni, kita boleh rasa dia punya kulit lebih bersih, lembap, rasa kulit tegang dan kulit rasa sekata. Kulit nampak sekata. I see. Dan pada waktu permulaan tu Lin gunakan Spaba, Lin gunakan serum dan juga Lin gunakan B-Venom lah kan? Ya, betul. Okey. Dan apa yang paling Lin suka sangat dengan kita punya produk skincare ni? Bagi Lin suka Biorejuve. Okey. Apa yang Lin suka pasal Biorejuve? Biorejuve ni kita tahu kan dia membersihkan kulit muka kita dan dalam waktu yang sama dia merawat kulit wajah kita. Betul. Dan yang bestnya lepas kita guna tu kan kita dah nampak dia punya glowing. Kita punya muka tu kan. Dan kita rasa macam lepas guna tu kita rasa lembab. Kulit kita rasa ni lah. Rasa tegang. Macam tu lah. Kulit rasa anjal lah. Ya, betul. Jadi apa tu sekarang ni Lin masih teruskanlah dengan menggunakan Biorejuve Spaba tu kan? Ya, betul Banash. Betul. Pada masa yang sama Lin ada gunakan Rice Max juga ke?
Pasti. Oh, jadi Tak maknanya boleh, tak boleh pisah dengan Resmed. Rasa ah, tak lengkap hidup. ya ke? Ah, bagaikan irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Ya. Iya. Jadi bila guna Resmax tu, mungkin ambil masa sikit. Lin, apa yang Lin rasa bila gunakan Resmax tu? Okey. Lin, permulaan Lin guna Resmed yang Lin dapat rasakan Lin selalu kejang otot tau. Jadi Aha. selalu kaki selalu krem. Jadi Lin perasan setiap kali Lin ambil Resmed, benda tu sehingga sekarang Lin dah tak alami dah. Hmm, Memang dah, orang kata dah lama lah tak kena kekejangan otot ni. I see, I see. Sebab Lin kan ada problem tulang belakang. So, Ya, ya. selalu jugalah jadi krem apa semua kan. Mm-mm. Setakat ni Alhamdulillah lah semenjak guna Resmed. Hmm. Pada masa yang sama, Resmax ni dia sebagai antioksida kan? Ya, Jadi, Resmed juga dapat Lin tengok pada perubahan kulit Lin pun makin cerah. Lepas tu kulit pun rasa lembap. apakah nasihat Lin sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian dengan Lin? Ada tips ke? Ada apa-apa nak disampaikan? Nasihat Lin, gunalah produk skincare New Image yang tanpa ada chemical. Ya. Terima kasih Lin. Nampak daripada gambar wajah Lin pun cerah kan daripada awal hingga ke sekarang. Alhamdulillah. Ya, boleh nampak di sini. Okey, terima kasih banyak Lin. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagi mengakhiri kita punya sesi testimoni ni mungkin saya nak jemput Kak Rina. Kak Rina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Naj. Kak Rina, Waalaikumsalam. Kak Ya, Rina ada orang kata apa pengguna produk skincare New Image kan? ya, Ya, pengguna. ya. Ya, Tapi saya rasa saya percaya Kak Rina sebenarnya sebelum ni ada jugalah menggunakan produk-produk lain sebelum uh, betul lah. masuk dalam pasaran. Hmm. Jadi masa mula-mula diperkenalkan tu Kak Rina ada rasa confident ke atau rasa macam ke macam mana? Tak confident sebab Kak Ina masa sebelum guna tu memang macam-macam lah gunakan kita kan. Orang Ya. cakap bitau kulit boleh macam ni pun semua. Guna yang menggelupas tu cepat sikit nampak semua. So masa tahun 2000 lah masa tu tak join lagi New Image semua tu try lah juga produk yang menggelupas kulit habis kulit I. Dia jadi nampak terus dapat apa bintik-bintik hitam kan. Pigment sebab a few layer of your skin dah kena di tu. So lepas tu I dah tobat aku tak nak guna dah produk-produk yang lepas ni because memanglah nampak cepat nampak cantik, cepat nampak buruk pula lepas tu. So yang buruk dia permanent. Hydroquinone kan? Iyalah. Sebab, so you cannot go under the sun. Macam mana tak pergi under the sun kan? Betul. So macam-macam guna produk lah. So sejak hari tu ada macam tak boleh ni kulit ni kalau macam ni. And then bila kita dah start berumur ni sebelum jumpa New Image tu memang macam-macam lah produk kita guna kan. Lepas tu bila dah try serum, especially mula-mula tu actually Venom dulu kan. Ya. Bila dah masuk serum ni lagi better. Sebab Kak Rina suka serum dia tu cepat penetrate dalam you punya skin. Dia cepat masuk, cepat meresap dalam kita punya skin and dia plump up kita punya skin. So garis-garis kita bawah mata ke mana garis your smile lines apa ni cepat hilang. So and then dia melembapkan kita punya kulit. Itu yang paling penting bagi Kak Ina. Lembapkan kulit kita. Sebab bila kita dah menua ni kulit kita akan jadi kering. Betul tak?
Bila dah kering, mulalah garis-garis tu keluar. Hmm. Apa ni, kat muka kita keluar, orang nampak. So, yang paling penting Kak Rina, jangan kasih kulit kering. Kulit kita jangan kering. Bila kering, dia jadi kusam. Bila kusam, dia bersisik. And then pores dia mulalah besar. Kan? Ah. Apa tu? Bila dah kita pakai serum, kita kena seal dengan Bivenom. Betul-betul. Serum tu biar dia masukkan dalam kulit kita, lepas tu kita kena tutup. Seal tu tutup dengan Bivenom. Maknanya kita dah lock. Kunci ya. Kunci. Dengan Bivenom. Moisturize. Kasih. Jangan kita tak nak kering kan. And moisturizer Bivenom pula boleh meruncingkan kita punya wajah. Wah. Gitu. So, jadi putih lah. mencerahkan tu definitely. Kan? Mencerahkan definitely you akan rasa. And then yang paling bestnya bila kalau you ada, you punya skin pores besar and you ada whitehead especially dekat hidung ke mana tu, bila dipakai kita punya skincare serum dengan Bivenom ni, dia dengan sendiri dia terkeluar. Dengan sendiri dia akan jadi lebih lembut, licin, halus kita punya skin. Itu memang nampak sangat jelas lah. Sebab bila kita, I dah tak buat facial lama juga. Baru ni je sekali sebab ada offer. Tapi dia orang pergi, dia check kita punya skin tu kan. Dia memang machine dia tu, dia cakap okay lah, your elasticity of the skin pun okay. You punya tahap kelembapan pun okay. I cakap, oh okay lah. Maknanya the product works lah. Dia try nak suruh kita beli produk dia kan. Of course. Oh no. I dah ada. Buat apa lagi nak bazir duit? Betul tak? Alhamdulillah. So even sekarang pun macam TikTok macam-macam dia jual serum tu apa semua. Adalah juga terbeli, try kan. Sebab kita try terbeli. Tak boleh. Kak Ina kena guna juga serum New Image. Telomere serum. Yes. Betul. And then kita pakai lepas ambil semayang pakai. Pagi pakai. Lepas ambil semayang pun I top up. Habis dah cepat. Of course. Tapi memang bagus. Itu yang kan bila Karina order tu kan, kadang-kadang tengok dalam posting Kak Rina, berkotak-kotak. Orang berkotak-kotak orang order bila Kak Rina pergi ke HQ. Kak Rina bukan beli 1, 2, 5 ke. Kalau ada just one datin tu, always order dengan Kak Rina. Kalau Bivenom 5 botol sekali ambil. 5 botol sekali. Saya cakap, you buat apa dengan Bivenom? You mandi dengan Bivenom. Dia suka sangat. Sebab for yang matured skin kan, dia lagi suka dengan Bivenom. Because macam Kak Mas cakap tadi, dia moisturize your skin but dia tak ada berminyak. Dia tak rasa berminyak pun. So dia minum kan. Tak berminyak. Yang best tu macam Kak kena guna 2, serum dengan Bivenom. Serum pakai, masukkan dalam kulit kita, lepas tu kita lock dengan Bivenom. So dengan Bivenom pun orang macam Venom kan. Sebab dia gunakan lebah kan Kak Rina. Dia betul, dia gunakan sengatan lebah. So bila orang dengar tu macam wah, mesti bagus. Memanglah bagus. Kalau orang tak pernah guna, dia tak tahu. Try dia guna dulu. Baru dia tahu kita punya Bivenom punya texture dengan serum punya texture. And then kalau spa bar tu, Kak Ija selalu kalau pergi mana-mana memang dia buat demo, dia akan start dengan spa bar. Sebab senang nak close orang. Kalau dengan spa Bioriju. Because dia apply saja kat tangan pun jadi. Tak payah kat muka pun. Kat tangan pun dah nampak. Sebelah putih, sebelah gelap. Betul? Betul tak? Kalau dengan spa 2 minit nampak dah perubahan. Betul tak, Ja? Muhariza. Mana dia? Ya. Betul sangat Kak Ina. Betul sangat. So
Kalau sabun ni Biayu Rejuve ni memang selalu bawa. Lepas tu jumpa orang kalau nampak ada paip-paip berdekatan, saya terus pinjam tangan kejap. Ah, Kalau nampak lengan pun ada masalah kulit, dengan lengan-lengan saya sabunkan. Free saja. Ya. Ah, dan memang diorang pun terkejut Ready. tengok kesan. Hmm. Kesan nampak terus 2 minit. 2 minit nampak. Dengan tegangnya, dengan bersihnya, dengan cerahnya kulit tu. Kalau orang Kelantan cakap sama sedas. Sama sedas. Ya. Ya, sama sedas. Ya. Yang best Alhamdulillah. part, kulit kalau buat kat muka, you rasa kulit you ringan. betul. Macam apa ni? All yang your dirt tersumbat-sumbat dalam yang aroma tu semua keluar. Terus dia nampak kan, Ja? Terus nampak. Sebab dia deep cleanse. Dia deep cleanse. Ah. Terus nampak glowing. Pada masa Ya. yang sama, bila kita pakai spa bar ni, kita kena biarkan selama 2 minit kan? Supaya Dan kita nak buih dia. Kita nak Ya. dia je for 2 weeks. For 2 Dan weeks. kalau boleh, kalau sebelum biarkan tu kita buat urutan sikit. Masaj-masaj sekela dalam bulat-bulat lah. Bulatan. Kita letak dia. Kita perap dia 2 minit. Masaj Ya. dulu bulat-bulat. Circular motion. Ya. Betul-betul. Lepas tu kita boleh borak-borak lah. Sambil-sambil borak-borak pasal Resmax. Sambil-sambil tengok apa-apa yang kejadian selepas kita buat demo tu. Amir tanya, saya ingat Kak Rina guna susu tu jadikan macam bedak sejuk. Dulu memang. Sekarang pun kalau dah minum terlebih tu kita letak aje. Tak nak membazir kan? Betul. Yang itu memang buat bedak sejuk tu. Memang kita pakai kat muka juga. Ini sekarang dah Resmax dah pula. Habis Resmax. Malam ni pakai share deh. Siapa dia pakai Resmax, esok WhatsApp dalam grup, jadi kan nak pakai Resmax. Pok royak glowing. Sudah. Orang kata lagi cepat. Kita terang malam ni. Betul, banyak betul lah Kak Rina. Dan rakan-rakan banyak betul perkongsian testimoni yang bagus-bagus dapat dengar malam ni. Jadi rugilah juga kepada mereka yang tak dapat join kan. Memang rugi. Betul. Jadi okey Kak Rina. Ya, okey. Terima kasih. Okey. Jadi bagi mengakhiri sesi pada malam ni, insyaAllah boleh kita dengar sepatah dua kata daripada Abang Nick. Kita punya 5-star Diamond Executive dan Hall of Fame. Abang Nick. Ya, Nash. Okey. Assalamualaikum and salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang masih bersama dengan kita sampai ke penghujung sesi malam ni. Benih rasa anda semua pun boleh nampak sendiri kan bagaimana topik kecantikan ni begitu dekat dengan hati kita semua. Betul. Sebab kecantikan bukan sekadar tentang luaran, tetapi bagaimana kita rasa yakin, kita rasa sihat dan bertenaga dari dalam. Malam ni kita sudah dengar sendiri testimoni daripada pengguna sebenar, bukan cerita kosong. Kita lihat sendiri bagaimana kulit boleh berubah. Tadi Pok aku tanya, ke apa? Bivenom ke? Bivenom. Bivenom tu boleh nampak kesan berapa lama? Dalam tempoh beberapa minit. Ya. Maknanya kesan kita ni instant. Begitu juga dengan Biayu Rejuve, kesan dia instant ya dengan izin Allah. Dan yang paling ajaibnya semuanya berlaku secara semula jadi. Tu yang dan apa ni tak dapat bayangkan ya Nash betapa ruginya mereka yang tak dengar kita punya sesi hari ni. Betul, setuju sangat. Dan lagi amat merugikan bagi mereka yang tidak mencuba.
Jadi kita boleh lihat sendiri bagaimana kulit boleh berubah lebih berseri, jeragat pudar, kedut berkurang. Oh Bukan ya, dalam lupa jangka tak masa ceragak. bertahun. Betul tak? Tetapi dalam masa yang singkat, sekiranya kita guna secara konsisten, insya-Allah. So, apa yang membezakan produk kita ni dengan produk kita ni adalah kita punya formula saintifik yang unik. Ya, bahan semula jadi yang diuji serta hasilnya yang terbukti. Ingat, ingat bersama ni, kecantikan ini merupakan satu pelaburan. Ingat, kalau kita boleh berbelanja beratus-ratus ringgit untuk make up sementara, kenapa tidak kita laburkan untuk produk yang bantu kulit kita jadi cantik semula jadi seperti yang Kak Mas cerita tadi. Sihat dari dalam. Maknanya bila kita kulit cantik, maknanya bila kulit kita sihat, maknanya kulit kita cantik lah. Betul tak? Betul. Dan lebih tahan lama. So maknanya kalau kita ni panjang umur macam Kak Mas cerita tadi tu, kita semua berpeluang untuk dapat kulit cantik seperti beliau. Wah. Ya Allah. Maknanya ia bukan sekadar kosmetik, tapi abang ni ingat penekanan ayat dia tadi, kesihatan kulit. Jadi nak tanya, andakah anda mahu jadi penonton sahaja atau anda sendiri nak rasa perbezaannya? Cuba bayangkan beberapa bulan dari sekarang bila orang sekeliling kita tegur, kulit kita nampak lebih berseri, lebih muda dan lebih sihat. So maknanya apa? Produk kita ni, syarikat kita ni, bila kita semakin berumur, insya-Allah kita semakin dipuji. Best tak? Best ke? Best Ha. Abang ni. Ha. Jadi untuk yang pertama kali dapatkan produk malam ni juga daripada orang yang jemput anda hantar Zoom ni lah. Dan kalau anda serius nak, bukan saja nampak cantik tapi juga ada peluang menjana pendapatan daripada industri kecantikan yang tengah naik ni. So Abang ni harapkan you all boleh sertai kita ni sebagai ahli, ya. Dan akan dapat bimbingan ilmu dan sistem sokongan. Abang ni teruja bila Abang ni dengar bahawasanya Lin ni berjaya buat kira macam buat sponsor baru semalam. Tapi apa yang paling anjay tau, yang buat closing untuk Lin tu adalah anak dia sendiri. Hebat. Wow. Oh, syok. So maknanya apa? Di sini kita ada bimbingan, kita ada ilmu dan kita ada sistem sokongan. Betul tak, Lin? Ya, Abang ni. Betul. Dan cepat dia duplicate kan? Budak muda kan? Betul. Tak bagi Okey. peluang. Tak bagi Ya. peluang untuk kita nak explain dekat orang tu. Wah, wah, wah. Dia bagi tangan. Kejap. Dia suruh Lin. Diam. Sebab saya ada benda yang lebih penting nak cakap daripada ibu. Ibu senyap dulu. Tapi itulah apa yang Abang ni coaching hari tu. Itulah yang dia bagi dekat orang tu. Benik kongsi sikit aja dia tu pandai olah cerita tu. Sebab Benik rasa dia faham, apa yang dia faham tu dia tak perlu berterang semua. Dia hanya perlu cerita apa yang orang tu perlu tahu. Ya, betul. Dia pula balik Ha. lepas selesai semua dia cakap, Ibu faham tak apa yang diterangkan oleh Uncle Nick? Dia tanya kita balik. Cerdik budak tu. So sekarang Lin dah ada partner, satu keluarga ya, insya-Allah. InsyaAllah. Maknanya bisnes kita ni boleh buat secara berkeluarga. Dalam satu bumbung rumah akan dapat beberapa income. Mak dapat, anak pun dapat. So you can imagine ya. Okey, so ingatlah tentang kecantikan kita ni, jangan tunggu sampai masalah kulit makin teruk atau keyakinan diri kita semakin jatuh. Ya, kita ada jalan penyelesaiannya. Buat keputusan malam ni, kecantikan, keyakinan dan kesihatan adalah berbaloi untuk dilaburkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum and God bless. Terima kasih Abang Nik. Terima kasih banyak-banyak atas kata-kata semangat. Dan juga pada masa yang sama, tak lupa juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berkongsi testimoni pada malam ni, Kak Mas, Selvi, Pokku, Lin, Kak Rina, dan juga of course lah pembukaan daripada Encik Izwan ya, yang telah berkongsi sedikit tapi mantap dan padat dengan ilmu tentang bagaimana kita telah bongkar rahsia punca dan juga bagaimana kita nak reset balik dari dalaman dan luaran. Oh, jangan lupa juga ya, nanti pada 4 hari bulan Oktober nanti New Image akan ke Kota Kinabalu ya. Jadi di sini saya akan kongsi nanti dalam WhatsApp group 4 hari bulan daripada tengah hari dia akan adakan di Kota Kinabalu ya. Kita boleh scan untuk kita register dan turut serta dengan scan kod yang ada pada skrin. Dia daripada 2:30 hingga 4:30 petang dan akan berlangsung di Ming Garden Hotel ya, dekat KK. Alright. Dan jangan lupa bagi mereka-mereka rakan-rakan New Image semua yang nakkan Dream Planner, kita masih ada lagi sebulan lagi, iaitu daripada September hingga Oktober. Rekrut 4 orang ahli baru dengan PV 250 ya, dan anda boleh reka impian anda dengan menggunakan Dream Planner daripada New Image ya. Kita dah nak masuk bulan ke-10, bulan terakhir untuk kita rebut peluang ni, dan ini juga akan dikongsi di dalam WhatsApp group kita. Alright, jadi seterusnya kita jangan lupa ada promo hingga bulan September ini, beli 5 bag, tote bag baru New Image pada harga RM25 sahaja. Boleh beli daripada BRC dan kita akan dapat 2 bag yang lama secara percuma. Okey. Alright, terima kasih kepada semua yang telah dapat bersama pada malam ni. Kami berharap sekiranya ada apa-apa topik, ada apa-apa perkara yang nak kita kongsi untuk Zoom yang akan datang ni, sila bagi maklum balas, sila bagi feedback di dalam WhatsApp group ya, sama ada Wellness Technology, Royalty punya WhatsApp group maupun Breakfast Club. Okay, supaya kita dapat terima apa-apa cadangan daripada rakan semua, dan insya-Allah kita akan bawa topik-topik tersebut pada Zoom yang akan datang. Saya Najmuddin, moderator anda pada malam ni, turut mengucapkan terima kasih kepada Cik Zack yang telah menyediakan slide dan poster. InsyaAllah. Apa tu Lin? Lin tulis apa? Apa plan? Okey. Okey, tak apa. Saya rasa untuk nak belajar lagi. Tentang apa? Marketing plan ke? Ya. Okey. InsyaAllah kita akan ambil kira dan kita akan bincang dan kita cuba untuk orang kata berkongsi nanti pada Zoom yang akan datang. Okey, jadi dengan itu, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hingga di minggu hadapan. Selamat malam dan Assalamualaikum. Malam.